Assalamualaikum. Hari ni kita nak pancing air tawar lah hari ni. Kita tengok ikan apa tempat ni. Tempat ni kita panggil Lumut Kiri lah. Dulu 40 tahun dulu tempat ni apa ni? Penuh hutan bakau lah. Hutan bakau ini kita tengok pokok dia pun kita dah tahu dah pokok dia tu. Besar-besar hutan bakau. Dulu memang penuh hutan bakau lah dekat kawasan Manjung ni. Yang ini kawasan Lumut Kiri, di sebelah sana Lumut Kanan. Asalnya Lumut ni, asal nama dia yang betul Bukit Merah. Bukit Merah itu nama asal dia. Pekan Lumut tu. Yang ini Lumut Kiri tak tahu macam mana boleh dapat nama Lumut Kiri, tak tahulah. Tapi memang dulu hutan bakau, tapi dia orang udah tambak ni nak buat apa tak tahulah. Tambak ni pun dekat 15 tahun ke 20 tahun mungkin dia orang nak buat pembangunan kot. Tempat ni dia jadi macam kawasan apa ni, jadi lopak lah, jadi paya. Nanti dia tambuh lah kan. Kawasan ni dia memang apa ni, memang penuh pokok kelapa sawit lah, ada orang tanam ni. Dulu memang semua tempat ni apa ni hutan bakau. Sekarang udah 40 tahun 50 tahun dia orang udah tebang tambak tanah merah. Lepas tu dia orang nak buat pembangunan kot. Kita pun tak tahu apa dia nak buat kan. Yang penting kita pergi mancing sekarang. Okey, jom kita pergi mancing. Ini ikan mayan. Ikan mayan pun ada. Tilapia hitam. Itu dia. Ikan mayan lagi. Mana ikan tilapia tadi? Panggil kawan kamu. Hari ni kita nak mancing ini kawasan apa ni, paya ni. Ini air payau ni. Ini pokok-pokok hutan. Ikan mayan. Pandai dia makan umpan. Clear. Rantai. Ikan mayan dia besar sikit, melentik lah dia.
Tilapia. Oh, tilapia. Ini tapi warna lain pula. Tadi hitam. Ini warna lain pula. Jadilah, dan ikan. Uish, uish. Oh. Macam lelayang tariknya, ha. Tu dia. Dua satu kali yo. Ai, apa ni? Oh, supaya ikan lawan tu. Ikan tilapia. Kecil pun kecil lah, goreng sedap ni. Wih. Oh. Ikan ini rupanya kamu. Uish. Pandai dia bawa celah kayu. Hui. Biasa saja. Ikan mayan. Pakai umpan udang kena kopek kulitnya.
Lumayan. Alhamdulillah hari ni kita tak adalah berapa banyak pun, tapi bolehlah daripada kita kumpau tu. Janji ada juga ikan tarik untuk kita nak mancing ni, untuk penuhkan masa lapang lah. Kurang-kurang aktiviti hobi tu tak ada terbuang macam itu je. Kita dapat hari ni ikan talapia dengan ikan mayan lah. Dia spesies tu dua-dua tu hampir sama lah. Dia adalah nama saintifik dia, tak berapa ingat apa ke nama dia. Cilia apa benda lah. Tapi benda tu dia spesies yang mengejar mangsa lah. Dia suka bila balik umpan, dia suka kejar. Kita pakai umpan udang hari ni lah. Udang kopik hari ni. Apa pun hari dah petang. Okey, assalamualaikum dan salam horas.